Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni jom saya nak kongsi sikit. Okey, apa yang nak saya kongsi hari ni ialah part baru, part original, tak semestinya tak ada masalah. Ni depan mata kita ni. Nampak baru lagi tak? Okey, absorber mounting ni baru. Baru lagi, tahu tak? Dan original. Tapi ada satu masalah. Nak tahu apa masalah dia? Tengok tak? Masalah dia dekat bearing dalam dia ni. Nampak tak grease keluar macam ni? Bila saya pusing, boleh rasa dia punya bergegar. Bila saya pusing dia punya bearing ni, rasa gek. Ni bearing ni kalau saya pasang dekat kereta nanti, nak tahu apa jadi? Bila saya pasang nanti dia akan ada bunyi, kekup. Terutama bila naik bonggol atau lalu apa-apa jalan lubang ke, jalan tak rata ke, mesti akan ada bunyi besi belaga yang halus. Dia akan bunyi kuk. Halus sangat. Dan akan mengganggu nanti. Nasib kami baik, kita buka, kita test ya. Bila saya test, boleh rasa mounting ni, dia punya bearing ni gek. So apa nak kena buat? Kena return balik dekat spare part. So nampak tak kat sini? Part baru tak semestinya tak ada masalah. So hari ni nasib saya baik, kita dapat trace benda ni awal-awal sebelum pasang dan sebelum bagi owner. Nanti kalau pasang bagi owner, mesti owner sakit hati nanti. So, kalau kereta siapa yang ada masalah, bunyi tak settle, dah tukar banyak part, tak settle juga, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sound Ipoh. Kami cuba bantu anda. Saya dapat hari ini, settle.